Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang yang terdahulu daripada kamu. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Selama sebulan kita menjalani ibadah puasa. Sebagai seorang Muslim, tanggungjawab kita bukan sekadar berlapar dan menempuh sepanjang sehari kita berpuasa dengan kepayahan, tetapi juga menjaga dan membataskan pergerakan kita yang membolehkan kita memberikan perhatian dan tumpuan kita sebagai seorang Muslim memperbanyakkan ibadah kita. Sama ada kita membaca Al-Quran, kita berzikir kepada Allah SWT, dan memperbanyakkan sedekah kita kepada masyarakat. Mudah-mudahan puasa yang kita jalani benar-benar akan melahirkan jiwa-jiwa yang bertakwa sebagaimana ayat yang saya bacakan tadi. Apabila kita selesai menjalani ibadah puasa dengan penuh kepayahan, tetapi meletakkan ubudiah kita kepada Allah SWT, maka tibalah pada masanya, pada waktunya, sebagai suatu hari kemenangan, iaitulah memasuki satu Syawal sebagai satu proses kejayaan kemenangan setelah kita mengharungi sebulan sebagai hamba Allah berpuasa. Bila kita memperoleh kemenangan melalui puasa yang kita jalani, tentulah hari raya yang kita sambut menjadi penuh bermakna bagi jiwa-jiwa yang telah selesai ditarbiyah oleh Allah SWT melalui sebulan puasa dalam bulan Ramadan. Saya mewakili diri saya, isteri dan keluarga saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin, dan jalani bulan Syawal, bulan kemenangan ini dengan tunduk dan patuh kepada Allah SWT. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu semata-mata untuk mengabdikan diri kepadaku. Bukan bermakna bila kita sambut kemenangan dalam bulan Syawal, kita boleh melakukan sesuka hati kita. Artinya, sempadan daripada segala tindak tanduk kita masih lagi ada, dan itu adalah merupakan garis pemisah kehidupan kita di antara kebaikan dengan keburukan yang kita jalani sebagai seorang Muslim. Harapan saya dan ahli keluarga saya, eratkan silaturahim. Kita boleh berbeza dari sudut ideologi politik, kita boleh berbeza dari sudut pandangan, kita bebas untuk mengemukakan kritikan kita, tetapi apapun perbezaan kita, pandangan kita, ukhuwah Islamiyah, perpaduan yang kita jalani, perpaduan yang kita ada, hendaklah kita sentiasa kekalkan, tingkatkan sesama kita orang Islam. Dan mudah-mudahan insya-Allah dengan kehadiran bulan Syawal, kita bukan saja boleh bermaaf-maafan antara satu sama lain, kita menziarahi saudara mara dan jiran tetangga, tetapi kita bertekad dan berazam Syawal pada tahun ini akan menjadi titik tolak kepada perubahan dalam diri, perubahan keluarga, dalam masyarakat, dalam negara, dan kita akan menjadi hamba Allah yang bertakwa dan menjadi rakyat yang sentiasa memiliki satu sikap daripada prinsip hidup kita yang digariskan oleh Allah SWT, supaya kita menjadi rakyat Malaysia yang merdeka dengan arti kata yang sebenarnya, selaras dengan sambutan hari kemerdekaan yang juga jatuh pada bulan Ogos ini, pada tahun ini, pada bulan Syawal ini. Mudah-mudahan kemerdekaan kita
akan menggamit satu kejayaan yang hakiki dalam hidup kita dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.